pertama sekali adalah dia bila banyak anda dapat benda macam ni, ya, dia akan kalau orang cari pasal consultation, marketing, tip marketing, kalau orang tu berada di Selangor terutamanya, dia akan muncul dengan cepat lah. Itu pentingnya kalau anda perlu ada benda ni. Dan dia satu dia panggil, kita panggil satu lagi dalam marketing, kita panggil dia social proof lah. Dan ini pun saya teguran pada diri saya juga. Kalau ada orang dah tulis macam ni, tolong reply lah. Saya pun minta maaf, saya pun manusia, tidak sempurna. Dulu saya ada pekerja dulu, saya suruh je, apa siapa ni tolong reply lah, kita bagi template. Sebagai Cikgu ada share appreciate. screen ke cikgu? Ya ke, ada screen? Kau tak ada? Lupa. Share lah cikgu. Tak, kau suruh masuk je terus. Oh, patutlah Apa? hilang. Okey, Bagi, okey, okey. bagi, bagi, bagi. Bagi balik lah. Pinjam konsol. Sekali. One more, one more. Pas. One more, one more, one more, one more. Okay. Lagi orang tak nampak screen kan? Screen hilang, betul lah. Saya dah tengok dah ada tulis dah dekat chat. Screen hilang. Ni. Okey, 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 okey. Ni dia, ni dia. Ni review. Ni pun salah satu bagus lah kan. Kalau orang yang bakal pelanggan tengok, oh, okay. Okay. Oh, Coach Bird pun bagi. 5 bintang tapi tanpa ni. Dan anda boleh jadikan satu habit bila mana benda ni, ni link ni, saya tengok ada satu kedai iaitu Ahmad Fried Chicken, dia jadikan satu SOP, dia macam dia buat macam ni, dia helah, dia bukan helah lah, dia punya inisiatif dia lah kan, dia nak dapatkan reviews ni, nak kuatkan kawasan setempat restoran-restoran Ahmad Fried Chicken tu, dia buat, okay, siapa yang bagi review kan, dekat, dia buatlah QR tu dekat atas meja order tu, dapat satu aiskrim. Macam itulah dia punya, orang kata, inisiatif dia lah. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.